Hari ni kita main lagi dekat Banglo Katrisma. Dekat sini hari tu kita tak boleh nak review dengan lebih mendalam. Sebab apa? Sebab dekat sini hari tu dalam dia masih dalam under construction, jadi agak buruk. Jom kita tengok macam mana hasil tangan daripada HMR Group. Assalamualaikum. Ni kalau ada orang jawab mampu hebat. Okey, yang ni merupakan dekat bahagian ruang tamu dia yang berkeluasan 10 x 14 kaki. Jadi hangpa boleh tengok dekat sini memang luas, memang cantik dekat bahagian ni. Dekat atas ada bahagian ceiling kita bagi, ceiling jenis L-box, dan juga kipas ni hangpa boleh pilih lah nak kipas jenis mana. Dan yang paling menarik adalah rumah ni menggunakan konsep open, di mana ruang tamu dan juga dapur dia bersambung. Jadi hampa tak ada nampak ada macam partition ke, ada macam dinding duk halang, tak ada. Yang ni dia terus open. Tengah ngendap Jom masuk. Dekat sini adalah ruang master bedroom. Sepatutnya sini ada kawasan wardrobe dekat hampa duduk ni. Tapi disebabkan tuan rumah nak lebih luas lagi kawasan ni, so dia buanglah bahagian wardrobe. Dekat sini kawasan wardrobe dia 6 x 6 kaki, yang mana dekat bahagian bilik dia adalah 13 x 13 kaki. Rumah zaman lah ni, mana-mana rumah pun memang kalau master bedroom memang kena ada toilet. Okey, untuk bahagian toilet ni pun kita lengkap, okey, bagi dengan sinki, shower dan pelbagai. Dan paling penting ni, tile ni kita tak bagi separuh, kita bagi daripada bawah ni sampai ke ceiling. Part ni sebenarnya paling penting, tapi ramai orang terlepas pandang. Apa dia? Public toilet sebenarnya kan. Dekat sini tuan rumah ni bijak lah. Dia sediakan toilet macam ni, tak gabung dengan bilik 1 dan juga bilik 2. So kalau orang main melawat dekat rumah hampa, dia boleh masuk dah public toilet ni. Tak perlu dah nak ceroboh masuk bilik anak-anak hampa dan sebagainya. Bila sebut masa raya, semua ingat hari raya. Jadi yang ni adalah bahagian bilik anak. So untuk bilik ni keluasan dia adalah 10 x 10 kaki. So hampa boleh tengoklah dekat ruangan bilik dia, memang cantik. Macam tuan rumah ni dia ambil package 5 star sebenarnya. So untuk bahagian dapur ni kita bagi tabletop siap dengan kabinet bertutup ya. Nampak? Jadi boleh lah, tak nampak hampa punya peralatan dapur tu boleh simpan dengan selamat. Dan yang paling best ya, kita sekarang ni ada promosi tau. Promosi di mana promosi awal tahun. So kalau hampa nak grab promosi awal tahun ni, kami akan bagi dekat hampa. Yang pertama adalah SPC flooring. Yang kedua, apa yang hampa akan dapat adalah kabinet TV. Yang ketiga adalah shower kayangan. Dan yang keempat pula, hampa akan dapat sinki orang kaya. Tadi kita cakap pasal bahagian dalam kan. Jom kita tengok bahagian luaran dia pula, yang mana dekat bahagian longkang dan kaki lima ni pun kita bagi dekat hampa. Dan yang paling penting, kekemasan, iaitu kami menggunakan corner bead dekat bahagian longkang. So barulah longkang hampa nampak lebih terbentuk, kemas, dan yang paling penting, tepat. Kalau buat rumah, mai buat dengan HMR Group, area Kedah dan juga Perlis. Serius cakap, memang tak rugi, memang puas hati.